8, 9, 10, 11, 12. 8 bulan guys. Dia TTC 2 tahun. So dia berjaya hamil bulan 12. Masa awal sekali. Bulan 1, sorry. Bulan 1. Okey. Masa bulan 2 dia datang ni, janin dia dah besar. Okey. Nanti boleh PM kita, Purpi ya. Purpi boleh PM kita. Okey, nampak tak dekat sini korang boleh tengok daripada ada PCOS tu dia berjaya dapat yang ni. Okey, dia tak buat IUI, dia tak sempat buat IUI. Dia hanya buat rawatan PCOS dengan kita, booster telur dengan inositol dan dia buat ubat subur, kita bagi letrozole. Dia buat ubat subur. Okey. That's why kalau you guys yang ada PCOS, okey, first thing kan, kita rawat PCOS dulu. Style saya, saya tak rushing. Saya tak terus korang bagi ubat subur, tak terus. And then lepas dia rawat PCOS, kita akan bagi ubat untuk dia bertelur. Okey, dia tak sempat buat IUI. And then finally dia berjaya dapat 2 telur.